So, siapa yang ada kebun, rumah kebun ke atau rumah staff apa semua sekali kan. Korang pasang ni saja. Water filter untuk kita minum air ni kan. So, aku minum dulu air Bismillah dulu. Water filter ni memang boleh untuk dibuat minuman. Sebab water filter ni sebenarnya konsep dia sama je. Macam water filter yang mesin air yang kita beli tu. Cuma mesin air tu, dia ada sistem penyejukan, dia ada sistem pemanasan, tapi dia ada 3 sistem. Sistem filter untuk air macam ni. Lepas tu ada sistem sejuk, dia ada sistem panas. Tapi yang ini, kita beli sistem air dia saja. Kalau kau tengok ni, dia ada 3 filter ni. Yang pertama ni adalah untuk dia punya dia punya karat-karat apa-apa semua, habuk-habuk halus apa semua sekali kan. Lepas tu yang ini untuk dia punya mineral dia. Nampak tak dia ada lapisan batu-batu dia apa semua. Yang ini pula untuk dia punya karbon dia. So jadinya kat sini semua ada tulis ni. Ini kena tukar berapa bulan. 4 bulan sekali, 4 bulan sekali, 4 hingga 6 bulan 2 bulan. InsyaAllah yang ni saya dah gunakan, saya dah letak kat sini. Kau tengok dah berkarat dah dia punya filter dia kan. So yang ini selamat untuk diminum. Kalau kau ada rumah kebun, korang ada rumah kampung yang dah jatang jarang-jarang apa semua kan, kau pasang je water filter ni, boleh bawa boleh dibuat minum. Sambung dekat kepala pipe sinki, dia keluar air dekat sini, tadah macam ni, nak masak nasi ke nak basuh sayur ke apa semua, boleh minum terus. Selamat. So siapa nak water filter macam saya pasang ni, korang tengok kat dalam beg kuning saya. Saya letak dalam beg kuning saya. Okey, assalamualaikum.